Manusia yang redha Allah sebagai Tuhan dia redha juga Muhammad sebagai Nabi dia. Sebagai Nabi dia. Kenapa? Karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni adalah anak kunci syurga ni. Kita nak masuk sebenda, satu tempat tu kena ada anak kunci. Tak ada anak kunci tak boleh masuk. Masuk sekolah ada anak kunci, masuk bilik kena ada anak kunci, kereta kena ada anak kunci. Tak ada kata kereta ni duduk kat dia start diri berung, masuk dia diri. Oh kereta mana? Pada surga hidup. Tak ada, ya ada anak kunci dia. Anak kunci surga adalah la ilaha illallah. Anak kunci surga adalah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah tu adalah batai kunci tu. Muhammadur Rasulullah tu dia punya orang dia tu. Dua-dua ni kena ada. La ilaha illallah orang panggil tauhid. Muhammadur Rasulullah orang panggil sunnah. La ilaha illallah kena tauhid. Kena tauhid, kena tahu syirik tu ganamu. Muhammadur Rasulullah tu kena sunnah. Dia kena tahu lawan kepada sunnah tu bid'ah. Bunyi bid'ah yang lagi klik lah ni. Tak sedap dengar bid'ah dia kata. Tak sedap dengar ke mana? Moga lawan dia kena royak. Jatuh lawan dia tino. Kalau lagu mana? Kiri lawan dia, kanan depan lawan dia, belakang. Bid'ah lawan dia sunnah, syirik lawan dia tauhid. Lagu mana manusia nak masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Hak kita rindu nak masuk kalau kita berada dalam keadaan syirik pada Allah. Batu Luqman royak ke anak dia. Oh, Luqman dia pesan ke anak dia tu kalau kita baca lah, kita jadi macam oh gini rupanya peruan. Quran yang main royak belaka. Dia kata apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Jangan syirik pada Allah. Pesannya banyak-banyak Luqman kepada anak dia tu jangan syirik nombor satu. Bak syirik ni tak masuk surga orang syirik. Pas syirik kawan syirik bukan ciri nyek tu ciri orang panggil. Syirik. Asyirk asal daripada syuraka. Ramah-ramah kita panggil syarikat. Syirik ni bukan kata Tuhan dua. Siapa dia kata Tuhan dua? Siapa dia kata Tuhan dua? Tanya agama lain kata Tuhan so, cuma kita guna orang tengah. Orang tengah tu masalah. Meletakkan sifat Allah sama dengan sifat manusia, itu syirik. Allah Ta'ala tahu menderai. Kita kata Tok Guru kita tahu juga menderai. Kita royak pula sayang kita demo. Kalau jumpa demo tu Tok Guru kawan ni demo jangan tengok mana mata dia. Sebab apa? Oh demo tengok mata dia. Dia tengok mata demo. Dia tahu belaka oleh hati demo. Sudah. Melawan tak dengan sifat Tuhan? Melawan. Allah Ta'ala kata innahu alimun bidatis sudur. Aku yang tahu mendah dalam dadamu tu. Demo tu tahu bila. Tak tahu jing dia. Dia royaknya. Kita pun pakai ngilip pala nak tengok mata dia pun pakai tunduk. Oh, aku duk gawe je tahu berat. Aku pergi jumpa gawe aku bagi dulu. Tak ada. Senyak muka Tok Guru tahu bagi anak murid, bagi dalam hati anak murid ni gak. Hot tu ya orang jauh dengan Tok Guru belaka tu. Bila jauh dengan Tok Guru, dia dekat dengan Tok Syekh. Tok Syekh mana? Tok Syekh tanduk tu setan lah. Syekh tu. Nah. Baik dengan Tok Syekh tu kan. Tak ada apa satu. Halal belaka Tok Syekh tu. Ni hak barak ni. Sebab tu adik-adik semua, musuh Islam ni dia tak kisah umat Islam nak pakai lagu mana pun. Pakai lagi tak apa. Tapi bila dia boleh londeh dalam dada ni orang panggil syirik pada Allah Ta'ala, tak apa. Dia wak mari kepada kita ni macam-macam budaya wak mari depan mata kita. Supaya kita lari daripada Islam. Benda hak boleh setan ganggu kita, gapo dia? Setan ganggu kita dalam masalah ni. Ni ustaz nak cerita. Ukur iman ni nekara. Nak surga belaka buat kita ni leh. Ukur iman nekara. Iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul semua tu hari kiamat. Kita tahu 5 perkara ni mudah. Hak ni payah. Beriman tu'minu khairihi wa syarrihi. Beriman kepada baik dan buruk mari pada Allah. Hak ni lah setan hak duk ganggu semua. Dengan cara lagu mana? Dengan cara kita tak boleh nak terima takdir hak Tuhan tetap ke atas diri kita. Hak ni payah. Selagi mana manusia rasa bahawa dunia ni hak dia,
Dia apabila dunia ni hilang daripada dia, dia berasa sedih. Orang panggil manusia tu tak redha dengan Allah. Tak redha dia. Contoh hamba wigi ni sini. Kalau orang nikah dah, dia rasa sayang ke tok laki dia, tok laki rasa sayang ke bini. Tapi apabila Allah Ta'ala pisah dia dengan cara gapo pun, mati tok laki kau, mati bini kau, dia berasa sayang ke tok laki tu ya amat sangat sampai dia hidup lah keadaan sedih hari-hari. Sampai nyakit tu mari lah jiwa dia. Tu bagi orang nikah dah, tu tak kena. Sedih tu tak apa. Tapi jangan sampai sedih tu ya berdoa lalu, sampai tidak ingat bahawa itu ketentuan daripada Allah. Budak-budak mengaji pun gitu juga. Ni budak-budak mengaji ni, adik-adik semua, kita baca habis baca, dah habis buku dah kita baca. Bukan baca isi saja dengan kulit-kulit habis kata belakang dah. Balik 2-3 kali dah. Orang nak periksa kita baca. Baca pula baca lama, nak periksa 3 bulan lagi kita baca dah. Siang malam duduk, bangun tengah malam lagi munajat dengan Allah Ta'ala. Hari periksa kita berasa boleh jawab. Khabar-khabar tu keputusan periksa tak berapa comel dengan apa yang kita nak. Kita pun teriak sorry. Memang fitrah manusia. Teriak tu memang fitrah manusia. Tapi siapa tak makan, siapa duduk lah bilik senyap, tak pergi mana-mana. Ayah tanya pun tak saya jawab, mak tanya pun tak saya jawab, sayang apa tak saya jawab. Kerana ferah sangat. Dia boleh membawa kepada gangguan setan. Ni setan mai ganggu. Setan kata apa yang pertama? Tuhan tak saya kamu. Mu tengok, mu doa banyak dah. Lepas tu Tuhan wis tak tu. Saya kamu hok dia kata, hok Tuhan kata nak terima doa. Mu tengok doa mu Tuhan terima. Makna kata mu ni tak layak sikit apa nak berdoa dengan Tuhan. Bab mu banyak salah. Ayo mai kat tu. Kita pun berasa jolo sungguh tu gak. Kita buat dah iman dalam jiwa kita ni koh-koh kita buat dah. Iman dengan takdir Allah Ta'ala ni lah orang panggil redha kita terhadap apa yang Tuhan tentu pada kita. Ikhlas kita dalam beribadah pada Allah. Sebab tu Nabi ajar kepada kita satu perkara kita kena buat, kita kena ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang Nabi ajar ikhlas ni apa? Kerana orang yang ikhlas ni adalah orang yang buat kerana Allah. Dia tak buat kerana apa? Dia semaya kerana Allah, dia sedekah kerana Allah, dia dengar ceramah kerana Allah, dia berkahwin kerana Allah, dia berkahwin kerana Allah. Dan itulah kemanisan iman yang boleh bawa masuk ke syurga. Nabi kata salasul man kunna fihi wajada halawatal iman ay yakuna Allah wa rasulih ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Sampai ke akhir hadis. 3 perkara yang ada pada tubuhmu kamu akan rasa manisnya iman. Kita hari ini iman saja tapi tak ada manis. Betul ke tak? Kita boleh menasyiat je. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia. Kita boleh nyanyi je. Tapi kita boleh royak je. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Nak pergi beli email tak boleh. Tok lebar bahasa kurang email nak pergi dia nak tak mai beli 2 kilo. Tak boleh. Karena iman mendohak naik, mendohak turun. Tapi iman juga mendohak boleh tercabut. Tapi manusia hidup pada hari ini tak gaji rasa manisnya iman. Ginilah contoh mudah. Kita kata mi campur situ sedap, kita kata. Kita tak pergi lagi ke daria tu, tapi air liur kita neleh dah. Jalan ke dah. Kita kata durian dia tu jadi molek lah, kita kata. Kita tak pergi lagi kebun dia tu, tapi air liur kita tubik dah. Supaya orang puas kata juguk pau ni. Oh lo juguk pau cicah bos sambal belacan pun oh lo sedap nak belanja air liur tengok. Belanja dah tak payah lah, tak beli lagi tapi belanja air liur dah. Makna kemanisan wah pau, kemanisan durian kita berasa pada hati kita. Pada hati kita. Tapi apabila kita sebut syurga, sebut manisnya iman yang ada pada tubuh kita, kita tak berasa manisnya iman.
Manisnya iman, Nabi kata ayyakuna Allah wa rasulih ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasul lebih kamu cintai berbanding siapa-siapa. Dan yang kedua, hibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mu saya kau orang kerana Allah. Orang ni benda dia. Lepas tu mu kena benci kepada kemungkaran sebagaimana mu tak sih diri mu kena campak ke arah binasa. Kita tak sih diri kita binasa. Tengah panah kita duduk tengah teduh. Sebab apa? Panah. Ada panah mana-mana pun kita cari tempat sejuk. Sebab apa panah? Kulit kita gatal, kulit kita naik, gapo pun kita cari ubah. Kerana itu benda binasa. Kita tak sih juga binasanya iman kita. Dan binasanya iman ni membawa kepada manusia ni pergi kepada neraka Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Depan kita ni ada syurga dan neraka. Dua tu ya adik akak. Dia tak pergi kat lain dah. Syurga so, neraka so. Kita pilih nak pergi hak mana? Pilih tu mana? Mati ustaz sebut tadi, pilih atas muka dunia. Kita semaya, kita tak berasa gapo kita semaya. Kita puasa, kita tak berasa gapo. Semaya tu tamun. Lepas wisalat assalamualaikum, assalamualaikum. Tak duk berasa gapo ya kita semaya. Kita makan nasi bahasa lagu mana? Kenyai tak gitu kan? Makan-makan tak kenyai menerak. Oh kenyai molek makan. Marah orang. Kecek kata kau bahasa puah boleh marah kau orang. Ngepek. Hobi lah. Orang puan dah. Ngepek boleh ngepek juga. Mula-mula ngepek kanuk kasut tak rata balik sekolah. Aku tak cakap tak tahu lah budak ni weh. Masa tengok kasut pok dia pun tak kerti juga. Habis yang ngepek daripada anak yang jakit sampai kepok. Hak nitah depan dia tu kan kalau kucing tu sepau mai depan kaki gong. Pas kucing kena. Ngepek punya pasal. Lagi dah. Maknanya pas kita ngepek tu bahasa puah boleh marah ke tok lelaki. Tok lelaki boleh marah ke bini bahasa puah. Boleh tengok muka gawe bahasa puah, muka duk gawe lagi ke. Boleh tengok muka tengok selipar tak apa dah. Bahasa puah berasa. Tapi lepas Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sabar. Okey, mana? Tak ada bahasa gapo lepas maya tu bahasa lega sikit ke hati. Bahasa tenang ke, tak ada. Kalau zikir, baik. Tuhan kata, ala bi dzikrillah tatma'innu bihil qulub. Dengan zikir hati jadi tenang. Kita pun sekabut. Terus subhanallah. Kau sekabut. Astagfirullah. Tak lagi aku zikir sekabut. Apa makna tenang hati sebenarnya dalam zikir? Kita kena sedar kita ni siapa. Belum daripada mari masalah tu kita suka ke tak hidup? Suka. Lepas tu buat mari masalah sikit dalam kepala kita, apa kita nak sedih? Moga Allah hak beri masalah. Pas Allah juga hak tak boleh nak pelesar masalah kita, moga dia jual mari. Pas kita sekabut apa? Kalau ikut nak sekabut, Nabi pecah kepala dah sekabut. Kabut kat Nabi pun. Tenang, mana kata aku yakin, kata Tuhan tolong aku. Sebab apa? Sebab masalah ni mari pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala uji aku lagu ni, ya Allah tunjuk jalan ke aku. Waktu Tuhan nak tu. Bila kita ada masalah, kita minta dengan Tuhan, Tuhan tolonglah tunjuk pada jalan pada aku. Hak ni lah kita nak sebenarnya. Dan hak itulah hak manusia, ya Tuhan nak sangat manusia tu merayu kepada dia. Sebenarnya, ibu-ibu ayah-ayah semua, kita kurang kecek dengan Tuhan. Kita kurang kecek dengan Allah Ta'ala. Yalah kita. Kalau kita kecek boleh lah semaya gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina waladhdallin. Amin. Bismillah. Qul huwallahu ahad. Bunyi somak gitu ya, Bu. Allah, demai. Kurang kita kecek ngak. Tapi kalau kita duk menakir ngak saya ngak, duk menakir ngak saya rima boleh terbang kira. Rima tak ada sayap tapi menakir dia tu boleh terbang rima. Kuat. Kita kurang kecek ngak Allah. Quran kita kurang baca. Masuk kita sendiri masuk ustaz lah, Quran kurang baca. Ni dalam goni ni ada belakang ni Quran seseorang.
Tapi bila-bila tunggu abah mari ambil sekolah, tak boleh kata nak buka. Tak ada, dak buang saya. Buah kok cikgu. Aku tengok ustazah tu kan dia pakai kerubung tangoklah. Dia beli mana Dah, dia tanya ustazah dia. Dia tengok ustazah dalam tu lah. Ustazah pula jangok pergi sekolah klik kubah tengok pergi. Sini tak ada lah nak oyak weh tu. Nah, anak murid pakai ada wih. Cikgu jangok. Hei, apalah jangan duk jangok sangat cikgu-cikgu pergi sekolah. Pakailah koda sudah. Anak murid geti belakon ni pok-pok ni. Budak ni mata dalai belakon. Bukan demo lah orang di sana gelak-gelak ni. Dah. Allah ya bui je kita hari ni. Tak ada tengok Quran mana. Bila Quran tak tengok gak itu kunci kepada bahagia. Kunci pada bahagia. Manusia mana dalam Quran cuba ya? Kalau manusia orang tak berhi belaka ke dia. Nabi pun orang tak berhi belaka ke dia. Sikit ya hak berhi ke Nabi. Baca kisah lah Quran. Kisah pisah kasih sayang. Nabi Yakub berat lagi tu pisah dengan Nabi Yusuf. Itu Quran beri obat. Orang sakit. Sakit mana orang sakit dalam muka dunia supaya orang sakit Nabi Ayub sakit ada? Ustaz ada cerita sama Nabi Ayub sakit. Ni orang yang sakit dalam muka dunia. Tak ada orang sakit supaya sakit Nabi Ayub siapa? Saing pun lari. Habis getah dia. Habis harta dia, binatang ternak ke dia, gapo bini pun lari. Ada orang sakit gitu? Tak ada. Orang sakit orang mari tengok belakang. Kalau kita ada nama, orang mari tengok. Sebab kita sakit. Pak kita nak kecewa gapo? Bukan Nabi Ayub sakit berat lagi. Pak Nabi Ayub kata lagu mana? Dia bunuh diri dia ke? Dia atuk kepala dini ke? Dia sedih apa orang panggil air mata tak berhenti ke? Tak sedih. Tapi Rabbi inni massani yaddur wa anta arhamur rahimin. Rabbi inni massani yaddur. Ya Allah kamu sentuh aku dengan sikit kesusahan. Sikit, setuh ya. Kalau pegang gini pegang. Boleh. Dah, pegang. Kalau setuh gitu. Sakit siapa saing lari, sakit siapa bini lari, sakit siapa jadi jatuh miskin, mustuh baru tu. Gak ada orang sakit supaya Nabi Ayub ni. Siapa kita nak teriak siang malam sebab kita sakit? Tak ada. Wa anta arhamur rahimin. Karena muilah ya Allah, hak maha mengasihani daripada segala hak kasih pada manusia, pada orang. Tu hak kita sembah, hak kita kata Allahu Akbar, hak kita mengagungkan dia, hak kita membesarkan dia, hak kita kata dia hebat, hak kita kata dia aziz, hak kita kata dia Ar-Rahman, hak kata Ar-Rahim, hak Malik, hak kita minta petunjuk daripada itulah Allah. Dia tak pernah tinggal kita walaupun sesaat. Sebab Allah Subhanahu wa taala nak sangat kita ni masuk syurga dia. Hak tu ya. Sebab apa? Dalam syurga ni indah belaka. Comel belaka syurga. Comel lagu mana? Tak ada hak tua dalam syurga muda belaka. Moci-moci ni. Hak omong lama-lama dalam syurga kat tu baik. Comel. Lah ni tak cekak nak heret. Kalau ni kan ada kat dia kan. Kalau keduk kat beli kat nepek kat pen heret kat tu. Heret ada kat dia tahu dia panggil. Kalau makeup tu tak nampak lah heret tu. Tak sewi keduk muka. Hati keduk pun tak apa. Heret kat tu. Pakai jangan, lah syurga tak payah jangok sendiri. Orang jatuh yang pulak jangok belakang. Atas muka dunia ni jangok dah. Masuk syurga kat jadi body sedap-sedap belakang apa ustaz ni. Contohlah. Lah syurga berat comel lagi. Nak banding atas muka dunia ni. Allah. Siapa tahak lah syurga ni Allah Ta'ala sebut. Wa anhar min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dalam syurga ada anhar, ada sungai min laban, susu. Susu ni bukan susu daripada binatang ternak kedak, susu marin mana wallahu a'lam lah. Tapi lam yataghayyar, tidak akan berubah rasa dia tu. Kalau susu lama-lama dia jadi masak. Susu lembu lama-lama dia jadi keju, dia jadi cheese. Betul ke tak? Lama-lama jadi yogurt. Tapi dalam syurga anhar, ada sungai,
ambillah susu banyak mana atas muka dunia ni, nak buat sungai, tak boleh. Wa anharum min khamratil lisyaribin. Ada arak yang sedap, bukan arak hak mabuk. Atas muka dunia ni arak tak sedap. Ustaz tahu mana biasa minum kodok orang royak. Tunggu aku royak berhabis dulu, dia tanya dah. Dah, kita tak biasa minum arak. Tapi arak kita lalu ke orang bab minum arak tu bau busuk. Arak tu sendiri bau busuk. Bahawa orang minum apa? Dia nak pada khoya, ya, dia nak pada mabuk. Dia nak duk gitu sting mata. Supaya isap ganja, ha? Ganja dia ni. Isap agak ada. Ha, ikhlas muka comel belakang ikhlas. Ada gitu. Mana ustaz? Ha, sejik tak apa, tak kita pergi. Pergi sejik kat dia, pergi sejik mata dia gitu. Baca kuliah tak su. Wala ana bidum ma'abtum wala antum ma'bud wala an. Tak jumpa cari jalan tu be. Muka duk khoya ni. Ha, nak ayak buih mabuk. Dia nak pada mabuk. Sebab apa manusia nak pada mabuk? Sebab masalah banyak. Dia nak capuk tahuk masalah buai lapala dia ngecara molek. Dia tak jumpa cari jalan. Padahal ada cari jalan, ada jumpa cari jalan dia. Kalau cari, dia tak jumpa cari jalan. Payah jumpa ke apa? Jumpa nak mabuk, semua biar kaya duduk gitu ah. Masalah pun hilang, mabuk pula masuk obat pula mabuk pula. Nak gitu. Surga tak ada. Surga suka semua peluh bawangi loni gak peluh masa pekok. Surga peluh bawangi. Wa anharum min asalin musaffa. Dalam surga juga ada asalin musaffa, ada sungai anhar, sungai juga. Tadi sungai madu, tadi sungai arak, lepas tu sungai susu, sungai juga. Sungai lagu mana? Sungai madu. Misal boh. Kalau ambil segala misal boh atas muka dunia, nak alih supaya sungai tak jadi. Di surga minulah, nak minum banyak mana pun hamba aku. Apa mu atas muka dunia mu rela perang dengan diri muslim nak masuk surga. Itulah kelazatan surga. Sebab tu dia kata surga adalah kelazatan terbentang buat hamba beriman yang kasihkan Tuhannya, yang kasihkan Rasulnya, yang kasih agamanya. Neraka adalah kemurkaan antara kedurjanaan insan yang lupakan Tuhannya, yang lupakan Rasulnya, yang lupa agamanya. Itulah ada depan mata kita. Neraka dengan surga. Bahagianya ada dalam surga. Sehingga para sahabat apabila cerita bab surga berebut mereka no. Mereka sentiasa duduk depan. Siapa dia duduk rapat dengan Nabi SAW. Siapa Nabi kata di antara umatku ada masuk surga tanpa hisab, ada masuk surga tanpa hisab. Sahabat Nabi SAW nama Ukashah angkat tangan, ya Rasulullah, doakan aku nak masuk surga tanpa hisab. Kata Nabi mu salah seorang daripada dia. Orang lain kata Rasulullah doakan kami juga. Apa kata Nabi? Sahabat kata Ukashah dia dulu. Nabi kata Ukashah dia dulu ke dia, tak dia kamu nak lagu mana. Tapi sahabat bila sebut surga, mereka sanggup semaya tengah malam bekak kaki-kaki kerana surga. Kita sebut surga sanggup bekak kaki duk jalan lenak. Janganlah kita sakit lutut-lutut duk jalan lenak hari-hari. Allah kalau bunyi orang duk nyanyi gapo tu kak cok motor jauh ni, tok sini jalan sekilo tak apa. Masjid tepi rumah tak ada duk mari. Tuk bila daripada suara hayya 'alas salat
suara Tok Bilal muka gagah muda. Lo ni Tok Bilal tu hayya 'alas salat. Tak mari juga. Daripada suara Tok Bilal gagah sampai suara Tok Bilal tak ada. Daripada Tok Imam penuh gigi daripada tak ada gigi Tok Imam. Tak apa juga. Apabila tanya nak masuk surga, surga apa kita surga mana mu nak masuknya? Ni suka setan apa kita ni. Sungguh. Oh kena tipu banyak kara lah apa kita adik kakak. Sebenarnya kita kena tipu. Kalau kita tak kena tipu, ni Nabi ajar pada kita. Wa hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ni jalan aku sedia ada. Kita adik-adik semua, adik-adik tak payah pakai baju tok, tak payah ubah. Kalau nak berubah itu bukan cara dia. Duduk kekal dengan pakaian mana ada, cuma ubah perasaan. Biar berasa hati, biar berasa. Ya Rabbi. Bila hati tak berasa ni masalah. Ginilah, saya tunjuk contoh. Kalau kita ada masalah ke apa kan? Perasan ke tak kalau kita semaya tu bahasa khusyuk sikit? Perasan ke tak? Kita ada masalah gapo-gapo kalau jenis semaya, dia berasa semaya dia tu berasa nak lama semaya. Sebab dia ada masalah. Tapi kalau tak ada masalah gapo kan Allah sampai Allah gitu ya semaya. Tapi Allah Taala ni dia sifat rahmat dia kuat. Apa kata Allah? Tuhan kata, "Wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaihi." Ani. Apabila kata Allah manusia, "Wa idza massal insan," aku setuh tadi. Manusia dengan masalah, dia mari pada aku, ya Allah, tolong. Ya Allah, tolong. Allah Tuhan aku ni begini, Tuhan aku ni tolonglah, Tuhan aku ni begini. Digoyak Tuhan. Dia kata aku dengar. Falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massah. Dia kata tapi apabila aku pelesar masalah dia minta dengan aku tu, aku rahmat. Aku sayang kamu manusia, kamu hamba aku. Bangun tengah malam minta dengan aku nak luluh periksa ke apa semua, aku beri belakang. Tapi apabila aku beri kamu, mu jadi dengan aku lagu mana, mu tak khabar dan mu tak berasa bahawa mu pernah susah dan aku pernah tolong mu. Makna kata manusia bila dapat nikmat, jarang manusia bersyukur dengan Allah Ta'ala di atas nikmat yang Tuhan beri. Punca ni lah manusia masuk ke neraka.